Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya perkenalkan diri saya dulu. Saya adalah Rita Umar, iaitu founder Grits Essential Oil yang juga aromaterapis bertauliah daripada IFA UK. Okey, terima kasih pada Puan Kamaria. Kamaria apa ya? Kamaria ada rasa. Okey, terima kasih kerana sudi datang ke studio Grits. Okey, atas jemputan kita untuk kita menumbual beliau. Okey, atas topik yang sangat orang kata apa? Sekarang ni memang isu panas lah. Okay, mana-mana sekarang ni orang semua memperkatakan isu berkaitan dengan anxiety. Okay, so Puan Kamaria merupakan seorang pakar mental health, kan? Pengamal dalam bidang mental health. Okay. Kaunselor ataupun nama jawatannya pegawai psikologi di Universiti Putra Malaysia. Okey, okey. Selamat datang Puan. Selamat datang. Saya bercerita sikit berkenaan dengan anxiety, ya. Di mana anxiety dan kesihatan mental kini menjadi sebahagian dan perhatian dalam kalangan masyarakat kita. Okey, terutamanya di kalangan wanita yang sering menghadapi pelbagai cabaran dalam kehidupan kita seharian lah. Okey, sebagai ibu, bekerja, okey, sebagai isteri, okey, dan juga sebagai pendidik kepada anak-anak kita. Okey, kebanyakan daripada wanita ni rata-ratanya semua yang consider burn out. Okey, dan ada di antara mereka, in fact pelajar-pelajar pun di samping burn out tu, diorang juga banyak mengalami isu-isu anxiety ni. Saya rasa Puan Kamaria sebagai konselor di sebuah institusi pengajian tinggi, okey, sudah tentu menerima banyak kes-kes daripada pelajar-pelajar bagaimana ataupun yang mereka sendiri ada isu-isu anxiety ni. Okey, sebenarnya mental health ni dia sangat menyeluruh. Okey, dan banyak isu-isu mental ni yang boleh dikatakan bukan setakat anxiety, okey, tapi juga dalam segi kemurungan, okey, burns out, stres, itu semua dalam kategori masalah mental lah. Okey, di mana kalau isu-isu seperti ini tidak ditangani, okey, dan kita tidak menemukan the right person, okey, untuk kita rujuk, kan? Di samping kita juga tidak ada macam bantuan. Dia bantuan bukan setakat bantuan daripada orang sekeliling ataupun daripada pakar, okey, tetapi juga perkara-perkara lain untuk support, seperti macam kita boleh gunakan macam essential oil ataupun apa-apa kaedah lain, okey, untuk membantu menangani masalah anxiety ni. Okey, jadi saya rasa orang yang paling tepat untuk mencerita isu anxiety ni, especially pada pelajar-pelajar, adalah Puan Kamaria sendiri. Okey, di mana di sinilah kita rasa beliau adalah orang yang paling tepat, okey, untuk berkongsi dengan kita pengalaman beliau, okey, bagaimana beliau memberi nasihat ataupun apa-apalah yang berkenaan dengan ni, bagaimana untuk pelajar-pelajar ni, ataupun mungkin daripada pengalaman beliau sendiri, okey, sharing beliau boleh juga membantu wanita di luar sana, okey, bagaimana untuk menangani anxiety ni. Okey, kita pun tak nak mengambil masa yang lama, okey, kita persilakan Puan Kamaria, silakan. Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Seperti mana yang diperkenalkan tadi oleh Puan Rita, saya Puan Kamaria binti Rasul, pegawai psikologi daripada bahagian kaunseling Universiti Putra Malaysia. Saya sangat berbesar hati kerana dijemput oleh Grits untuk datang berkongsi dengan audiens semua, puan-puan, cik puan semua. Mungkin ada tuan juga yang menyaksikan rancangan podcast ini. Semoga mendapat manfaat. Dan dari segi tugas saya di bahagian kaunseling UPM, klien kami ataupun mereka yang kami santuni tidak semata-mata golongan wanita sahaja, pelajar. Kita juga menyantuni, memberikan perkhidmatan kaunseling psikologi kepada
kaki tangan, sama ada kaki tangan sokongan, pentadbiran ataupun juga tenaga pengajar ataupun pensyarah lah, pensyarah kat sana. Jadi kalau kita tengok dekat Malaysia ni sebenarnya mereka yang menghadapi anxiety ramai. Ada banyak statistik yang kita boleh lihat, tapi kalau kita buat secara perbandingan antara kemurungan ataupun depression dengan anxiety, kalau kita buat perbandingan sebenarnya lebih ramai yang menghidap anxiety ataupun keresahan, ada yang panggil kebimbangan. Itu semua samalah, term saja nampak berbeza tapi sebenarnya sama. Dan kami pun pernah buat kajian dekat universiti juga. Sebenarnya daripada antara stres dengan anxiety, dengan depression, anxiety lebih tinggi untuk pelajar baru. Dan pattern itu kita dapati dekat pelajar-pelajar universiti lain pun lebih kurang sama. Dan pelajar yang baru masuk. Dan sebenarnya kalau kita tengok kadar anxiety sekarang ni dalam kalangan remaja dan awal dewasa ada peningkatan. Dan macam sekarang ni angka yang terkini adalah nisbah dia 3 daripada 5 orang. Bayangkan, bilik ni sekarang ni dekat bilik kita ni ada 4 orang. Kalau tambah lagi seorang, 5 orang, daripada 5 ni ada 3 ada anxiety. Ramai kan? Jadi memang itu adalah satu yang biasa. Cumanya adakah kita sedar kita ada tanda-tanda itu? Adakah kita peka, cakna pada kesihatan diri kita dan mendapatkan pemeriksaan yang sepatutnya? Ataupun mungkin bukan diri kita tapi orang kat sekeliling kita, boleh jadi pasangan, anak, rakan sekerja. Dan itulah saya bersyukur kerana tajuk ini diangkat masuk di dalam podcast Chris ni, sebab apabila kita membicarakan topik ini, mudah-mudahan ramai orang dekat luar sana dapat maklumat dan boleh bantu diri sendiri dan juga orang lain dari segi mencegah kalau dah ada, dapatkan rawatan profesional. Dan sebenarnya macam Puan Rita cakap tadi, aromaterapi ni sebenarnya salah satu kaedah untuk coping ataupun kaedah untuk menangani secara semula jadilah, untuk mungkin tak dapat merawati sepenuhnya tetapi dapat mengurangkan simptom, daripada stres jadi kurang stres dan sebagainya. Dan kami pun di bahagian kaunseling pun kami menggunakan aromaterapi juga dalam salah satu inovasi yang kami pernah lakukan, dan kami masuk pertandingan inovasi lah. Kalau saya boleh kongsikan sikit. Ini adalah kit iPad yang mana hasil daripada saya dan kawan-kawan di bahagian kaunseling. So di dalam kit ini adalah kit yang kita buat untuk nak bantu seseorang tu ada anxiety. Sampai ada kit supaya kalau misal kata dia tak sempat jumpa dengan kaunselor lah, waktu malam tiba-tiba kan kena anxiety attack contohnya, ataupun hujung minggu kaunselor tak ada, dia at least dia boleh bantu diri dia sendiri. So maknanya pelajar dia maknanya dia dah jumpa dengan kaunselor, maknanya kaunselor yang suggest untuk dapatkan kit ni. Bukannya maknanya kit ni ada dijual di mana-mana lah. Okey, buat peringkat permulaan kami buat kit ni kepada kaunselor-kaunselor supaya kaunselor boleh bantu tunjuk kepada klien lah, pelajar ke staff yang datang macam mana cara nak guna, dan dia boleh buat sendiri, dia boleh custom made. Sebab nama kit ni pun iPad itu Innovative Putra Anxiety Customizable Kit. Maksudnya kita boleh custom made ikut kita punya bajet, ikut kita punya kesukaan dan sebagainya. Okey Puan, apa dekat dalam tu? Okey, dekat dalam ni dia ada mementingkan 5 elemen deria. Satu, deria pendengaran. So kalau dalam deria pendengaran tu dia ada kita akan bekalkan sekali dengan headphone lah. Cuma headphone tak muat masuk kat sini. Yang saya punya lipat tu saya tak bawa. So dalam pendengaran tu kalau misal kata dia stres, dia ada kad scan QR,
pasang earphone, dia boleh dengar bunyi yang menenangkan. Itu satu. Lepas tu untuk dia lebih menikmati bunyi-bunyian tu, kita ada ni mask. Supaya dia boleh dengar dengan keadaan yang tanpa gangguan, boleh fokus pada bunyi. Ini penting untuk orang yang auditori. Ada orang dia punya diri pendengaran dia lebih sensitif, so lebih sesuai untuk gunakan mask dan muzik. Kita ada juga macam QR code untuk video dan gambar pemandangan yang menenangkan. Contohnya tepi pantai dan sebagainya. Itu untuk mereka dengar. Orang yang tadi menggelabah tu dan sebagainya, orang yang anxiety ni dia akan rasa menggelabah dan sebagainya, untuk dia alihkan emosi, energi dia yang tadi tu tengah tak tenang tu, melihat sesuatu yang menenangkan. Itu elemen pendengaran, penglihatan. Kita ada juga elemen sentuhan, yang mana kalau seseorang tu tengah stres sangat ke menggeletar, selalunya orang yang akan anxiety dia akan menggeletar. Oh, cucu saya ada macam ni, dia panggil apa? Squishy. Tapi apa yang dia selalu sebut lah? Slime, bukan slime. Dah macam ni, tapi kartun tu, coklat tu. Ini biasa, yang biasa kita pakai stress ball, kan? Tapi stress ball ni agak pejal, keras. So ini versi yang lembut, lebih sesuai untuk perempuan. Dan kami pun sebenarnya ada buat custom made, yang lebih buat sendiri pun ada. Guna belon je. Dia ada purpose ni dia bukan lembut saja untuk sedap di squeeze apa semua. Di squeeze. Ni kalau yang keras ni, kalau tengah geram kan, dengan bos tadi kena marah bos ke. Tapi bos kat pejabat lain bukan kat pejabat ni kan. Kalau yang tengah nervous pula kan, dia macam dia tengah menggetar. So dia at least dia boleh hold something. Kat pejabat ni puan, dia orang semua dah bau essential oil ni, dia tenang je. Happy je. Alright. So kita ada deria pendengaran, ada deria penglihatan, kita ada deria sentuhan. Ada deria rasa. Dalam kit ni kita ada sediakan dark chocolate. Dark chocolate supaya dia at least dia makan sesuatu, dia relax sekejap. Dark chocolate sangat bagus untuk mereka yang ada stres, orang yang ada anxiety dan ada anxiety ataupun ada kemurungan, sebab dia ada bertindak balik pada hormon juga. Alright, ada sedikit stiker motivasi untuk dia berkaitan dengan mental health. Dan jeng yang menarik sekali, kita ada deria bau. So masa dalam proses kami nak dapatkan apakah produk yang bagus untuk mereka yang deria bau yang menenangkan tu, saya mencari banyak produk-produk yang dalam pasaran. Dan ada produk tu yang daripada luar negara. Harga dia agak kayangan. Jadi kami mencari produk yang sesuai dengan rakyat Malaysia, yang affordable, yang mampu milik, dan yang berkualiti, dan sampai ianya membawa saya kepada menemui grits lah. Jadi dekat dalam kit iPad kami yang kami buat ni, kami letakkan grits. Essential oil daripada grits sebagai part of kit yang ada dalam ni. Untuk those yang ada masalah anxiety ni. Okey puan, nak tanya, anxiety ni normal ke? Adakah anxiety ni yang kita boleh rasa saya ni ada anxiety, ataupun macam mana, apakah simptom yang mengatakan orang tu dia ada anxiety? Sebenarnya rasa risau itu normal. Risau tu normal. Risaulah nanti anak, risau nanti hujan, risau baju basah. Risau adalah sesuatu yang biasa, normal. Tetapi kerisauan yang berlebihan itu yang tak normal. Contohnya perkara tu belum berlaku, tapi kita risau yang terlampau. Nanti contoh masa raya kan, musim raya, sebab kita baru lagi kan. Nanti kalau pergi rumah orang tu, kalau orang nak tahu open house kat rumah kan, risau sampai tak boleh tidur malam. Nanti letak ni ada
nanti pakai baju ni nanti orang kata tak cantik, nampak gemuk, nanti pakai ni, nanti letak kat sini nanti tak best, nanti pakai pinggan plastik je orang kata dia ni lekeh sangat, nanti banyak sungguh dia punya nanti risau apa semua kan. Padahal kalau orang datang orang nak makan kenyang, okey bye bye balik, dia tak ada apa-apa pun. Jadi banyak resah, banyak pemikiran yang kalau orang muda sekarang ni kata overthinking, thinking more than what is necessary. Berfikir apa yang lebih kan. Risau pada apa penilaian orang pada diri dia. Fear of judgment. Risau tentang apa adakah orang akan suka pada diri dia. Risau adakah orang akan sayang pada diri dia. Orang akan reject dia. So sebenarnya di sebalik tu kita ada manusia ni ada banyak dia punya kerisauan dia. Tapi kalau saya dapat himpunkan dia, risau takut orang nilai, risau takut ditolak, orang tak terima diri saya seperti mana diri saya, risau tak dapat fulfill ataupun mencapai apa ekspektasi orang lain. Itu antara kerisauan-kerisauan yang jika dihimpunkan akan menyumbang kepada anxiety. Tambah pula dia ada banyak benda yang ditakut tu, dan ianya boleh jadi juga daripada kesan daripada cara didikan ibu bapa. Ibu atau bapa yang terlalu garang, pantang buat salah, marah kan, buat balik, sama ada guna suara ataupun gunakan perbuatan marah, pukul dan sebagainya, cubit dan semua. Yang tu nampak kecil tapi sebenarnya kesan yang bertahun-tahun tu menjadikan seseorang tu takut. Jadi kalau seseorang itu masa kecil dulu dia ada mak yang garang contohnya, bila dia kerja dia ada bos wanita, bos yang garang, perempuan pula. Jadi dia walaupun dia tak sebut tapi otak dia memproses seolah-olah ini macam mak dia dulu. Jadi dia takut. Jadi orang yang ada simptom macam ni mungkin juga dia akan cuba mengelak. Kalau dia tak nak lah dan sebagainya, dia akan cuba mengelak berhadapan dengan situasi tu sebab dia rasa takut. Cumanya kadang-kadang mulut tak boleh cakap dia takut. Jadi bila mulut tak boleh cakap dia takut, jadi simptom tu akan lahir dalam bentuk fizikal. Itu yang tangan bergetar, berpeluh, berdebar-debar. Sebab apa? Dekat dalam otak kita ni ada satu bahagian dalam otak, dan bahagian dekat dalam otak ni lah yang akan hantar signal kata awak dalam bahaya. So dia umpama macam siren dalam ni, kata bahaya. So kalau sentiasa kita berada dalam mood bahaya, berjaga-jaga setiap masa, penat tak? Penat. So kita akan penat dan lama-lama badan pun akan ganggu sistem hormon dan sebagainya, akan jantungkan daripada sihat jadi sakit jantung. Sebab apa? Dia sentiasa pumping. Bila sini hantar alam bahaya, dia akan hantar mesej dekat jantung, pumping laju. So maknanya anxiety ni adalah satu disorder lah, mental disorder ke macam mana? Yes, anxiety dia akan jadi, kita akan masuk klasifikasi mental disorder sekiranya dia telah mencapai a certain period of time, satu tempoh masa yang lama dia dah menghadapi simptom tu. Kalau misal kata saringan awal yang dekat pusat kesihatan, dekat hospital dan sebagainya, kalau contohnya seorang tu kata saya menggeletar, kalau saya makan saya rasa nak muntah balik, saya berpeluh ni banyak sangat ke, rasa loya, rasa tak larat setiap masa, contohlah antara beberapa simptom anxiety. Selalunya doktor ke psikiatris ke psikologis ke akan tanya berapa lama dah. Kita punya ni kita tengok dalam tempoh 2 minggu ada tak? Ada tak lebih sebulan, berapa lama? So kalau misal kata audiens kita yang tengok siaran ni ada tanda-tanda macam saya sebutkan tadi tu, cuba buat catatan sikit berapa lama. Jadi senang nanti kalau nak dapatkan bantuan profesional, nanti doktor boleh tahu tahap ni tahap yang macam mana. Lepas tu ada tak rasa bimbang ni, cemas ni,
dia hanya pada satu sebab seorang tu je dia akan rasa cemas, rasa takut, ataupun dia pergi mana-mana pun dia akan sentiasa rasa begitu, ataupun mungkin dia duduk kat rumah dia okey, bilik dia okey, tapi kalau dia terpaksa keluar, pergi pasar ke, pergi supermarket, tempat orang ramai, dia akan menggeletar. Yang tu mungkin dia ada simptom anxiety terhadap orang, social anxiety kita panggil, terhadap orang jadi takut. Dan ini orang yang ada social anxiety ni banyak kita dapat kesan selepas COVID. Sebab masa COVID kita duduk dekat, kita terpaksa macam kita menjalankan urusan kita macam biasa. Tapi selepas COVID semua terkurung 2 tahun kan, lebih kurang 2 tahun. Jadi bila dah 2 tahun tu terkurung, bila nak keluar balik daripada rumah tu jadi kekok, rasa macam lain pula. Kenapa? Rasa macam selama ni aku duduk selamat kat rumah, lepas tu dia kena keluar, dia kena orientasi diri dia balik. Itu sebabnya ada orang selepas COVID pun kita dah okey, kembali normal, ada orang yang masih rasa kalau boleh dia nak pakai mask duduk kat luar. Sebab kalau dia pakai mask, dia akan rasa lebih selamat sebab orang tak nampak muka dia, orang tak judge dia kan. Terutamanya mereka yang ada anxiety yang berkaitan dengan penampilan fizikal, terutamanya muka lah. So kalau pakai mask, kalau ada jerawat ke, kalau ada gigi jongang ke, mana orang nampak kan. So orang tak judge dia. So itu lebih selamat untuk diri dia lah macam tu. Tapi jangan lepas ni kalau tengok orang pakai mask, janganlah pula kan lebar, ni mesti ada anxiety kan pakai mask. Mungkin orang tu memang betul-betul lah dia tak sihat macam tu. Okey Puan, adakah anxiety ni dia relate pada panic attack? Ya, betul. Maknanya bila something yang trigger dia, so dia jadi panic attack. Panic attack so membawa kepada relate pada anxiety lah. Okey, dia kalau misal kata dia akan start dengan rasa takut yang fear, takut yang keterlaluan, pemikiran yang dah bercelaru apa semua tu akan menyebabkan seseorang tu boleh dapat anxiety. Termasuk juga faktor biologi lah, faktor hormon, gangguan pada bahan kimia dalam otak dan sebagainya akan menyebabkan seseorang tu dapat anxiety. Dan kalau macam kata dia punya simptom anxiety tu agak kerap macam saya kata tadi, sistem alam pada otak dia tu sentiasa aktif setiap masa sampai badan tu tak sempat nak rehat, dia boleh menyebabkan seseorang tu boleh jadi panic attack. Terutamanya kalau dia terpaksa berhadapan dengan perkara yang dia sangat takut, perkara yang dia sangat risau. Contoh, kalau seseorang tu dia ada anxiety, takut selalu tengok drama, takut suami dia berlaku curang. Tiba-tiba satu hari dia dapat ternampak mesej dekat telefon dekat suami dia, macam ada perempuan lain mesej dekat suami dia. Dia terus boleh jadi panic attack. Alamak, suami aku ada orang lain. Dia boleh jadi panic attack dan menyebabkan tu sakit jantung, sakit dada apa semua. Macam contoh, dia boleh jadi panic attack ni boleh jadi apabila seseorang tu bila dia dah anxiety dan dia dah tak boleh nak kawal diri dia. Terutamanya pada masa yang sangat ketara, yang pengalaman klien saya, dia beritahu dia punya degupan jantung sangat laju, rasa macam nak pecah jantung. Palpitation tu sangat laju, very rapid, sangat laju. Sampai dia pun bila dia berlaku macam tu, pengeluaran karbon monoksida terlalu banyak, dia tak sempat, dia terlalu banyak mencungap oksigen tapi tak sempat nak proses. So dia tak seimbang dari segi oksigen dan karbon monoksida dalam paru-paru dia. Itu pun akan menyebabkan lepas tu rasa macam nak hitam, rasa pening sebab tak seimbang dari segi karbon monoksida dengan oksigen. Itu sebab kalau kita ada jumpa dengan orang yang tengah ada panic attack, salah satu perkara yang bagus, macam dalam kami punya kit pun ada, letakkan beg plastik ataupun brown bag tu,
minta dia hembus nafas, sedut nafas, guna beg yang sama supaya dia atur balik dia punya pernafasan ni. So kalau orang yang ada anxiety attack ataupun ada panic attack ataupun ada anxiety, paling asas adalah kita bantu dia dengan pernafasan, tenangkan dia, bantu dia dengan teknik pernafasan, dan ini semua boleh membantu sebenarnya. Okey Puan, sepanjang pengalaman Puan lah sebagai kaunselor kan, mana lebih ramai, lelaki ke ataupun wanita yang lebih banyak terkena anxiety ni lah? Wanita. Kenapa wanita. tu? Wanita sebab lelaki dia entahlah kan, tak kisah. Relax kan. Sebab saya bercakap berdasarkan pengalaman, pematian, dan juga sebenarnya kalau dari segi statistik global pun sebenarnya memang perempuan lebih daripada lelaki lah. Perempuan ni lebih banyak risau kot kan? Yelah, dia sangat. Dia dilahirkan dengan naluri menjaga kan. Jadi semua benda dia nak jaga, semua benda dia nak kawal dan sebagainya. Dan juga dari segi faktor biologi, sebab perempuan ni dia ada hormon, dan kadang-kadang dia ada kitaran hormon. Bila masa datang haid dan sebagainya, hormon dia jadi terbalik. Masa tu perasaan dia mudah terganggu. Itu sebabnya salah satu sebab lah perempuan ni dia mudah dapat anxiety. Dan juga perempuan ni dia banyak memendam berbanding lelaki. Lelaki tak puas hati, dia pergi membola, dia salurkan energi dia. Perempuan banyak memendam. So bila dia memendam perasaan lama-lama tu, orang kata makan dalam sikit demi sikit, akan mengganggu emosi, fikiran dia dan sebagainya. Itu sebab satu faktor. Semuanya ada lagi satu, dekat dalam kajian dia kata perempuan lebih ramai pada lelaki. Tetapi berdasarkan pengalaman saya pun, lelaki yang ada ciri-ciri feminin pun lagi mudah juga kena. Mungkin dia punya hormon estrogen lebih. Mungkin dia ada hormon estrogen juga. Sebab lelaki yang lebih feminin ke arah perempuan ni kan, dia mementingkan penampilan, dia mementingkan apa. Jadi bila mementingkan penampilan dan sebagainya, jadi dia sentiasa risau, ni okey ke tak, okey ke dan sebagainya. Jadi dia pun ada lah sikit ciri-ciri tu. Terutamanya kalau dia ada, satu dari segi penampilan dia akan risau. Nombor dua, kalau mereka yang juga lelaki dan juga perempuan yang menjalinkan hubungan sesama jenis. Ada partner lelaki-lelaki, perempuan-perempuan. Sebab itu adalah di luar fitrah. Bila hubungan itu di luar fitrah, jadinya akan dia tak boleh nak halang pun kalau orang tu nak suka pada orang lain ataupun kembali kepada fitrahnya asal kan. Jadi bila berada dalam hubungan yang tak selamat ataupun bila berada pada situasi yang tak selamat, perkara itulah yang akan menjadi trigger switch yang akan menyebabkan seseorang tu mendapat kerisauan, dan kerisauan yang bertambah-tambah ni jadi anxiety, akan jadi panic attack. Macam tu lah. Okay Puan, adakah anxiety ni kita boleh ukur sama ada macam dia punya anxiety ni mild, yang ni anxiety dia teruk lah, substance tu kan. Kita boleh ukur ke seseorang tu punya anxiety dia? Okey, dia kalau misal kata kita ukur, kalau dekat malan kita dekat psikologis dekat Malaysia ni, kita panggil kita akan pakai self check lah. Ada borang yang mana kalau untuk anxiety secara umum tu kita panggil GAD lah, Generalized Anxiety Disorder punya borang, yang mana dia akan tanda simptom tu dia dah alami berapa lama, ada tak tanda tu. Lagi banyak tanda tu, lagi kerap dia berlaku, lagi teruk lah. Kalau misal kata dia jarang-jarang tu, mungkin dia punya ni tahap ringan. Dan apabila dia berjumpa dengan sekretaris ataupun berjumpa dengan kaunselor, psikologis ni, kita akan tengoklah sejauh mana dia punya anxiety ni mengganggu kehidupan harian dia. Sampai contoh, kalau
belajar, contohnya dia anxiety menyebabkan sampai dia tak berani nak buat presentation kat depan. Itu masa dia belajar. Nanti kalau dia kerja macam mana? So perkara tu mengganggulah dia punya kehidupan dia nanti. Jadi sebenarnya ada yang saya sebutkan tadi tu yang paling versi yang paling mudah lah yang kita dapati. Cumanya kalau ada sesiapa lah dekatnya audiens yang tengok podcast ni rasa nak check mungkin boleh tengok dekat DASS, Depression, Anxiety, Stress Scale tu. Ada yang online, tetapi itu bukan satu penentuan. Ini kalau tinggi ni, saya habislah, saya kena anxiety yang teruk ke apa. Kena bawa keputusan tu jumpa dengan doktor ataupun jumpa dengan kaunselor, pegawai psikologi untuk dapat nasihat lanjut supaya kita boleh dalami betul ke ini mungkin pada masa dan keadaan tertentu je dia ada benda tu. Jadi tak semestinya jawab tu itu adalah sampai bila-bila. Tak, dia akan, keadaan tu boleh berubah dan dia boleh berkurang, dia boleh jadi bertambah ikut situasi. I see. Okay. Adakah anxiety ni dia berhidup pada hormon yang tak stabil ke ataupun macam mana? Ya, dia memang ada berkaitan. Sebab apa? Kalau misalnya kata seseorang anxiety ni, salah satu sebab dia adalah sebab stres yang ketelaluan juga. So kalau untuk kita sihat, kita perlu hormon yang seimbang dari segi hormon DOSE, dose. Okay. Dose. DOSE, D dopamin, O oksitosin, S serotonin, dan E endorfin. So kita kena seimbang hormon ni. Kalau misal kata kita berlaku gangguan pada hormon ni, akan menyebabkan seseorang tu dia akan mengalami gangguan, terutamanya kalau jangka masa panjang. Hormon ni haywire, akan menyebabkan seseorang tu mendapat anxiety. So maknanya in order untuk kita nak avoid dapat anxiety, kemurungan semua ni, stres, maknanya kita kena pastikan yang hormon kita ni sentiasa stabil lah. Hormon kita stabil, gaya hidup kita sihat, pemakanan, rehat yang cukup, macam tu. Dan kita ada lingkungan persekitaran sosial yang baik, yang menyokong, yang memahami. Kalau misalnya kata kita jaga makan kita dengan sihat, kita jaga hormon kita dengan baik, tiba-tiba kita dikelilingi oleh orang-orang yang toksik kat sekitar kita. So segagah mana pun kita akan terkesan jugalah. Jadi kita kena perhatikan juga faktor dalaman diri kita dan faktor luaran. Cumanya faktor luaran mungkin kita ada pilihan untuk ubah. Tapi kalau faktor dalaman, kita lah sendiri kena buat keputusan untuk jaga diri kita sendiri. Macam tu. Tapi kan kadang kan Puan, ada yang penderita anxiety sendiri, dia sendiri bersifat macam denial. Dia ada simptom-simptom tu semua, tapi dia tak adalah aku okey je. Aku okey je. Aku tak ada kena anxiety lah. Especially macam dia tak nak mengaku, okey, mungkin dia ada sebab-sebab tertentu, okey. So macam mana tu? Adakah patut dibiarkan ataupun mungkin orang terdekat dia notice yang dia ni ada simptom-simptom ni semua, tapi disebabkan mungkin orang terdekat dia tu nak bantu dia untuk nak rawat anxiety dia tu, tapi disebabkan dia punya denial tu, okey, apa yang perlu dilakukan oleh orang yang terdekat tu untuk nak bantu dia? Alright. Kadang-kadang kita memang perkara ni adalah sesuatu yang biasa. Ada orang dia rasa denial sebab dia akan rasa macam diri dia kurang berfungsi dengan baik. Dia akan rasa macam ini nak mencari kelemahan pada diri dia. Dia punya overthinking dia tu akan mulalah. Ni mesti nak cari salah ni, apa semua, tak sayang lah dan sebagainya. So apa yang kita boleh buat pada orang yang terdekat, kalau majikan, contohnya kalau majikan boleh buat, panggil profesional untuk datang buat kursus ke dekat tempat kerja. Dalam kursus tu boleh buat saringan kesihatan mental, dan result tu hanya profesional yang mengendalikan kursus tu je yang tahu. So daripada situ dia akan boleh buat sesi perundingan one to one selepas tu. Jadi
macam tak adalah nampak macam target pada dia seorang je. Jadi itu kalau kat tempat kerja. Kalau dengan family pula, kita boleh bawa, contohnya kalau kita anak lebih mudah lah. Contohnya ada anak tu tak bersihat kan, sambil tu sambil doktor cakap tu, doktor saya mungkin boleh cakap sebelum jumpa doktor tu, saya rasa anak saya ada simptom anxiety doktor, tapi anak saya macam cuba mengelak, boleh tak doktor tengok, checkkan dia dari situ. So doktor boleh jalankan pemeriksaan. Kalau misal kata contoh kita ada anak pula kat rumah, contohlah dia punya prestasi dia rendah sikit, lepas tu boleh jumpa dengan kaunselor kat sekolah, cakap anak saya ni dia prestasi dia menurun, tapi dia tak nak cerita masalah dia dekat saya, boleh tak cikgu tolong cakap dengan anak saya, macam tu. Tengok kalau anak saya ada anxiety dan sebagainya. Sebenarnya kalau kat sekolah, cikgu kaunseling kat sekolah memang dia perlu buat saringan depression, anxiety dan stres ni setiap tahun, setiap tingkatan, setiap murid. Kalau murid tu dia punya skala dia tinggi, dia akan dipanggil. Kalau dia punya skala anxiety ataupun depression dia tinggi, dia akan dipanggil untuk buat saringan kedua, dia akan buat intervensi. Itu kalau yang peringkat sekolah lah. Kalau peringkat universiti boleh rujuk dekat kaunseling universiti. Dan kalau pasangan pula, okey abang, saya sayang dekat abang ni, tapi saya rasa abang perlu bantuan. Mana ada, okey je. Boleh tak abang jawab je soalan ni? Kan? Jawab dengan jujur je. Especially lelaki lah. Lelaki ni paling susah. Dia mesti tak mengaku kan, tak apa-apa benda pun dia mesti tak nak mengaku sebab ego tu kan. Okey. Dia kalau misal kata macam lelaki contoh, dia mungkin dia boleh start dengan kadang-kadang orang yang ada anxiety ni dia ada serangan macam jantung tau. Dia akan sakit dada. Chest pain, dia akan susah nak bernafas. So kalau pergi dekat doktor, buat ECG yang kena letak device kat sini tu, normal. So kadang-kadang normal, tak ada tanda tu, mungkin dia ada macam GERD sikit, mungkin doktor akan check dia ni ada anxiety. Okay. Especially kalau dah umur 30 lebih. 30 lebih kena tengok lifestyle juga, mungkin kerja stressful dan sebagainya, stres selalu, hormon bila dah stres selalu, hormon dah kacau bilau. Dosis tadi tu risau pula, nanti due date selalu, mungkin orang ni akan start dapat anxiety. Nak meeting je dah risau. Kan malam tak boleh tidur. Okey. Macam zaman sekarang ni kan banyaklah masalah rumah tangga kan. Rumah tangga, toxic relationship lah sebenarnya. Boleh ke diorang ni rasa macam dikhianati ni, develop anxiety tu? Boleh. Kalau misal kata disebabkan kerisauan yang berpanjangan tadi lah. Okey. Anxiety boleh berlaku apabila ada peristiwa yang menyebabkan beri kesan emosi yang besar pada seseorang. Dalam istilah lain kita boleh jadi trauma. Contohnya kalau seseorang tu mungkin dia pernah terlibat dalam kemalangan. Jadi bila dia terpaksa memandu, dia akan rasa takut berlaku, takut aksiden lagi. So kalau dari segi perhubungan pula macam mana? Mungkinlah satu fasa dalam kehidupan tu, seorang perempuan tu contohnya suami dia pernah tergatal lah, ada hubungan dan terkantoi pula dengan isteri dia. Jadi sejak daripada hari itu, isteri tu sangat berjaga-jaga, sangat risau dan sebagainya. So suami dia pergi mana, dia sentiasa nak pantau. Siap pasang device dekat dalam poket suami dia. Ataupun call, abang kat mana? Video call. Jadi kalau misal kata keterlaluan macam tu, mungkin orang tu ada gangguan anxiety yang berlebihan, ada disorder sebab dia terlalu risau. Sedangkan kalau misal kata nak berlaku serangan ni kat mana-mana pun boleh berlaku. Macam tu. Okey, Puan, bagaimana pula, adakah anxiety ni dia boleh menjadi silent killer? Okey, dan bagaimana dia boleh memberi kesan kepada kehidupan seseorang tu?
Okey. Anxiety ni boleh jadi silent killer apabila seseorang itu dia dah menghadapi anxiety dan tempoh yang lama dan dia rasa dia hilang harapan, dia tak boleh nak pulih. Dia rasa dia tak boleh. Ada yang dia boleh jadi ni silent killer kalau dia pendam, dia tak reach out dan minta bantuan. Dia boleh jadi dia keadaan dia akan makin teruk dan dia tak ada lingkungan sosial yang menyokong dia, social support yang baik. Dia boleh jadi lagi teruk kalau misal kata dia berputus asa. Dia dah lama sangat dia pergi sekolah menengah sampai sekolah sampai universiti tak settle, sampai nak masuk alam pekerjaan tak settle lagi, nak makan ubat takut nak pergi jumpa doktor, tak nak kan dan sebagainya, takut nanti saya ketagih lah apa semua. So dia rasa diri dia tak okey, dia rasa diri dia tak berguna. Aku ni hidup pun, dia dah start fikir macam tu. Nanti tak siapa nak ambil aku kerja, tak ada siapa suka dengan aku, nak jadikan aku girlfriend ataupun pasangan hidup sebab nanti menyusahkan dan sebagainya. So lama kelamaan apabila dia dah tak boleh terima diri dia yang ada masalah macam tu, dia akan start dapat depression. So anxiety boleh berlaku sekali dengan depression sebab dia sebab dia sedih, dia rasa diri tu tak berubah lama, tak pulih-pulih, so dia akan start develop depression. Bila dia ada start develop depression pula, akan makin teruk lah, dia boleh satu sakit dapat dua sakit kan. Bila dan tak dapat rawatan pula, maka lagilah teruklah keadaan dia. Dan kalau orang yang ada anxiety pula, dia akan selalu dapat population kan, tadi macam Pak Rita sebut kan, degupan jantung yang laju, selalu laju, tak terkawal. So kesan dia pada jantung pun nanti jantung tak akan jadi tak normal. Dia akan mengganggu sistem badan, aliran darah tak lancar pergi ke otak dan sebagainya, akan mengganggu fungsi kognitif pemikiran seseorang, akan menyebabkan seseorang tu tak fokus kerja, tak fokus dekat rumah pun tak fokus, tak boleh fokus. Itu yang jadi tengah masak boleh terbakar dekat dapur, hangin ataupun serika terbakar tu bahaya dia kan. Bukan diri dia lah. Dia tak berada pada ketika itu, dia sebab dia fikiran dia dah terganggu. Macam tu. Okey, sepanjang puan pengalaman puan lah sebagai ni, adakah come across tu mana-mana kes yang apa yang paling teruk yang related pada anxiety ni? Ada tak? Ada banyak sebenarnya. Banyak. Apa yang berlaku? Adakah kalau misal kata kes yang teruk tu adalah kes yang menyebabkan panic attack lah, sebab dia dah anxiety yang tahap tertinggi kan, dia dah tak boleh nak kawal. So dia panik, dia menjadi panik dan dia blank. Dia panik, dia blank, dia macam dia kalau panic attack ni dia sampai dah rasa macam dah putus nyawa tau, macam sampai macam tu. So kalau kita kata okay, please calm down, dia pun macam tu lagi. So that's why kalau misal kata orang tengah ada panic attack tu, kita kena alihkan dia segera, bagi dia tenang segera. Kadang-kadang kalau misal okey, apa yang dia ada, apa yang ada sekarang ni, okey, macam contoh pelajar hubungi kan dah tengah malam, okey, siapa yang ada kat sebelah you sekarang ni? Tak ada. Okey, ada nombor telefon siapa dekat sebelah bilik dan sebagainya. First kena beritahu dia, kena mintakan bantuan kat siapa orang kat sekeliling dia. Dan kalau misal kata ada panic attack ni, kena bawa pergi hospital. Dia tak ada sebab macam nak bantu pernafasan tu. Dia tak macam orang yang tiba-tiba macam sakit jantung kan ada dia orang bagi ubat untuk apa ni, untuk letak kat bawah lidah ke kan. Maknanya macam panic attack ni, adakah ubat klinikal okey yang boleh digunakan untuk nak calm down kan dia dalam masa yang dekat tu? Okey, itu sebabnya saya boleh cerita pasal beg plastik tadi tu, bus beg plastik ataupun brown bag tu. Sebabnya masa dululah sebelum saya kerja kat tempat saya sekarang, saya pernah kerja kat sebuah college. Masa tu saya agak baru bekerja lah.
Itu pengalaman pertama saya berhadapan dengan klien pelajar yang ada panic attack. Jadi masa dan waktu siang saya di kaunselor, waktu malam saya di warden. So kes malam saya lah juga kena bawa. Jadi bila bawa ke hospital tu, saya beritahu pelajar ni ada ni macam ni, dia mencungap apa semua. Okey. Jadi MA masa tu, medical assistant masa tu, dia tengok, dia check apa semua. Okey. Dia bagi beg plastik. Awak ambil beg plastik ni, awak bernafas dalam ni, awak hembus. Awak bernafas dalam ni, awak hembus. Saya tengoklah, macam ni je. Macam ni je. Lepas tu dia terangkanlah kenapa bila ni dia mencungap ni tak cukup, terlebih oksigen, kurang karbon monoksida dalam otak dia apa semua. So sebenarnya nak alihkan yang mencungap tadi kepada lebih tenang. So sebenarnya kalau orang yang ada panic attack tu memang kena alihkan dia. Apa yang awak ada sekarang ni? Ada nampak apa? 3 warna, apa warna 3 warna yang awak nampak sekarang ni? Supaya dia alihkan. Kalau ada itu essential oil ni, bagilah ke essential oil kat dia. Kalau ada essential oil ni, bagi dia. Ni bau apa? Okey, tak payah tunjuk label. Okey, ni bau apa? Oh, maknanya kita kena tanya dia. Supaya dia alihkan. Alih patan tu. Ni awak bau apa? Ini awak suka tak bau ni? Tak suka. Okey. Bau ni pula? Bau ni macam bau apa? Kan? So kalau misal kata macam essential oil ni, mungkin essential oil yang dia tengah hype ataupun dia punya energy dia tengah tinggi, mungkin essential oil yang dia punya base note yang agak base note yang rendah sikit, ataupun yang boleh membantu. Citrus mungkin dia akan buatkan dia lebih energi. So mungkin yang macam lavender bagus. Lavender bagus sebab dalam calming. Sebab dalam jurnal yang saya baca, antara aromaterapi yang gunakan untuk menenangkan adalah lavender lah. Lavender. Kalau orang yang dia agak Islamik sikit, mungkin oud boleh bantu. Oud dia boleh relax sikit. Dia ingat macam ala-ala masjid kan, ala-ala dekat Mekah ke. Jadi dia macam calming sikit. Okey, sebut pasal ada bau ala-ala masjid semua ni kan. Adakah siapa yang ada masalah dengan mental disorder ni, tak kira lah sama ada dia anxiety ke ataupun kemurungan, orang akan kata yang dia punya iman dia lemah. Apa pendapat puan? Alright. So kalau misal kata orang yang ada anxiety ni, sebenarnya dia berkaitan dengan biologi badan. Dia berkaitan dengan pemikiran. So bila dia berkaitan dengan biologi badan, tentang ketidakseimbangan hormon dan sebagainya, kita bincangkan tadi, mana ada kaitan dengan imannya? Tak ada. Orang yang ada kalau orang yang mungkin orang kata ni sebab ni kau tak banyak berzikir lah ni, tak tenang kan, tak solat lah sebagainya. Kadang-kadang mereka ni tak solat bukan sebab apa tahu, sebab mereka give up, dah masuk peringkat give up. Solat pun aku tak dapat apa-apa, tak baik apa-apa, Tuhan tak sayang aku dan sebagainya. So dia bukan kurang iman, tapi dia dah sampai satu tahap yang menyalahkan. Menyalahkan takdir, menyalahkan Tuhan, menyalahkan diri sendiri, menyalahkan mak ayah dia apa semua. Itu yang buatkan dia rasa macam tak terima diri dia lah. Walaupun begitu, sebagai kaunselor, psikologis dalam yang beragama Islam, kita bantu juga klien untuk balik kepada fitrah agama balik, supaya dia lebih mudah tenang. Dan saya dapati ada juga klien yang saya jumpa yang ada anxiety dan sebagainya, dia dapat kurang sikit bila dia baca Al-Quran. Dia dapat kurang sikit bila dia membaca Al-Quran, dia memahami tadabbur makna-makna Al-Quran tu, biasa lebih tenang. Jadi dia punya Al-Quran tu sebenarnya satu mukjizat dan dia membantu. Cumanya kalau mereka yang ada anxiety dan dia nak balik pada agama, mencari penyelesaian pada agama, first kali perlu doa betul-betul pada Allah, minta Allah bagi
petunjuk yang benar, minta Allah dorongkan guru yang benar untuk bimbing dia balik. Sebab apa, nanti kan salah dapat guru, nanti dia akan jadi perkara lain. Dia akan taksub sangat ke, kan? Macam cerita apa tu? Cerita yang hangat dekat TikTok tu kan, tak nak sebut nama cerita tu kan. Tapi macam taksub kan, tersalah pilih guru dan sebagainya. Sesungguhnya orang yang ada yang W tu. Ya Allah. Sesungguhnya orang yang ada anxiety ni, jangan kita label dia tak cukup iman, jangan kita label dia tak solat dan sebagainya. Bimbing dia balik dengan kasih sayang, supaya dia nampak kasih sayang Allah di sebalik sakit yang dia hadapi tu. Maka kalau kita bimbing dia dengan kasih sayang, dia akan tengok bahawa sakit itu bukan hanya sakit, tapi itulah cara Allah nak beri dia peningkatan dari segi darjat dia sebagai seorang manusia, sebagai hamba yang berlapang dada dengan apa jua ujian yang Allah bagi pada diri dia. Okey Puan, kadang-kadang kan ialah terutama kalau Gen Y, Z semua ni kan, adakah faktor macam media sosial pun menyumbang kepada apa ni, anxiety semua ni? Sebab rasanya kita masa kita dulu ni rasanya tak ada pun kita tahu, tak kisah pun anxiety semua ni kan. Adakah dah bila zaman teknologi yang semakin timbul benda macam ni? Saya tak nafikan itu salah satu faktor yang menyumbang sebenarnya. Sebab apabila ada media sosial, dulu hidup kita dalam lingkungan keluarga kita je. Habis-habis atuk nenek, saudara mara, jiran tetangga sebelah rumah, itu saja lingkungan kita. Jadi paling teruk pun mak akan bandingkan dengan orang sebelah. Cuba tengok anak Cik Senah tu, dia kan pakai gitu-gitu kan, macam kan belajar macam tu. Paling pun perbandingan jiran tetangga sebelah, ataupun mungkin kalau raya balik jumpa saudara mara lah, paling jauh perbandingan. Sekarang ni hari-hari boleh bandingkan diri dengan orang lain, hari-hari tengok itu dan ini. Dan pada masa sekarang ni, dunia sekarang ni dengan media sosial ni selalu memaparkan keindahan kehidupan yang terlalu ideal. Kalau rumah nak dekor-dekor ala-ala impiana kan, betul. Fashion Muji macam tu, macam ni kan. Okey, pakaian ini yang paling trendy sekarang. Jadi kalau mereka yang tak ada kemampuan, tengok je, oh aku tak boleh lah macam tu, aku tak cantik macam tu, glass skin kan. Dulu mana kita kena glass skin, jeragat ke apa dan tak pilih kan. Jadi apabila banyak perkara yang disuar masuk dalam telefon kita, semuanya dekat telefon kan, lagi mudah untuk kita terdedah kepada perkara-perkara itu. Jadi salah satu cara dia, kalau Ustaz kata, saya pengalaman saya dengan klien saya pun, kalau boleh dia bersetuju, kata kalau boleh dia deactivate dia punya media sosial. Sebab dalam media sosial tu mungkin ada orang yang toksik kat dia, seorang yang perhubungan yang lalu yang boleh trigger balik, dia tengok balik kan, oh dulu dah clash dengan dia, kutuk dia macam-macam, sekali tengok yang dia punya ex tu berbahagia pula sekarang kan, lagi dia punya trigger dia punya feelings itu, perasaan dia. Media sosial dia kena kurangkan. Kalau misal kata dalam status WhatsApp kan, kalau rasa macam ni, tak payah tengok status WhatsApp orang lain, ataupun WhatsApp sangat-sangat ni kan, okey, pilih je lah orang yang tertentu kan, mute kan notification, tak payah nak tengok. Itu satu cara lah untuk kita ni. Dan saya pun ada kes yang macam, ada klien saya, dia jadi anxiety bila dia tengok kemalangan, sebab dia pernah terlibat dengan kemalangan. So saya kata, kalau you rasa diri you tak ready, jangan tengok. Ada berita ke apa, alih. Kalau melintas kan, alih. Kalau tengok dekat TikTok, jangan like
jangan like pun. Sebab apa? Scroll je terus. Sebab apa? Dia algoritma dia, apabila kita tengok, kita like atau kita spend masa lama kat situ, dia akan hantar lagi feed seolahnya macam kita suka benda tu. Dan kalau misal kata kita tukarkan itu kepada perkara yang lebih positif lah. Contohnya kalau misal kata contohnya kalau seseorang tu mungkin dia rasa anxiety tentang dia punya penampilan, kan? So instead of dia tengok fashion orang yang tak sesuai dengan badan dia, dia alihkan kepada pemakanan sihat kepada tips alihkan kepada tips tudung. Dia rasa badan dia tak comfortable dengan badan ni, tips tudung ke, tips memasak, tips craft tangan ke. Jadi dia alihkan perhatian dia kepada perkara yang dia boleh buat sendiri tanpa dia perlu bandingkan dengan orang lain pun. Macam tu. Okey Puan. Kalau katalah di klinik Puan okey, dia katalah saya pelajar kan. Saya nak jumpa dengan Puan. Okey, mungkin saya rasa saya ada simptom anxiety tu. Okey, apakah proses yang saya perlu lalui okey untuk nak tangani saya punya masalah anxiety tadi sampailah saya betul-betul telah disahkan sembuh. Okey, sebagai pelajar, saya jumpa Puan, apakah proses yang perlu saya lalui? Adakah saya dapat consultation, ada beberapa sesi dengan konselor, okey, ubat-ubatan, kena ambil ubat ke tak kan? Alright. So kalau misal kata seseorang tu datang jumpa dengan kami, selalunya kami akan buat saringan dulu. Selain daripada macam saringan macam saya kata tulisan tadi tu, yang saya kata orang saringan tadilah. Paling tidak JAD, Generalized Anxiety Disorder. DAS itu salah satu. Kalau DAS tu kita nak tengok dia ada tanda selain pada anxiety, dia ada tak stress dengan depression. Kalau tak ada, okey. Kalau ada, maksudnya itu antara perkara lain yang perlu ditangani juga, isu lain. Lepas buat saringan, lepas tu kita tengok pula ada tak dia ni anxiety dia ni menyeluruh, generalized, ataupun dia ada hanya pada faktor-faktor tertentu. Adakah ianya faktor spesifik ataupun ianya faktor sosial. Kita kena tengok macam tu supaya lepas kita dah dapat macam kita profilkan dia, okey, dia ni ada masalah anxiety. Masalah anxiety ni daripada puncanya mana? So kalau macam sesi counselling kita buat namanya penerokaan lah. Kita bercakap dengan dia, tengok latar belakang dia, keluarga dia macam mana, cara asuhan didikan keluarga dia. Mungkin akan bekerjasama jugalah. Ya? Dia kena bekerjasama jugalah. Ya. Tapi setakat ni alhamdulillah kami punya klien kami bekerjasamalah. Kami yakinkan dia dan beritahu dekat dia, kita jaga dia punya kehormatan diri dia, kerahsiaan dia, dan kita tak beritahu maklumat diri dia, kerahsiaan dia itu pada sesiapa pun. Kecuali kalau misal kata perkara itu akan melibatkan keselamatan diri dia, mengancam diri dia, kena bawa pergi hospital, dan kenalah terpaksalah beritahu dekat pengetua ataupun fellow yang menjaga dekat asrama lah, untuk minta dia bawa pergi ke hospital. So kalau misal kata yang lepas dah tengok, dah check, dah buat sesi counselling, dah tengok, dah tahu dia punya faktor dan sebagainya, okey, kita tengok pula adakah klien ini dia nak buat perubahan pada dia punya hidup dia. Dia nak komit tak untuk nak ubah gaya hidup, makan, minum apa semua, untuk nak bantu cara semula jadi, untuk nak baiki dia punya hormon dan sebagainya, gaya makan dia, tidur dia sebagainya. Kalau dia tak, kita cuba bantu dia tapi dia tak boleh juga, dia okey sekejap, lepas tu dia tak okeynya lama. Kalau misal kata dia ada relapse, so antara ataupun bila kita check anxiety tu, nampak macam simptom dia tu kerap sangat, teruk sangat kan, sampai tak terkawal diri dia. So satu cara dia adalah kita akan rujuk dia jumpa dengan doktor dekat kampus. Kita rujuk dia jumpa dengan doktor akan buat pemeriksaan, dan doktor tengok macam dia ni macam perlukan
rawatan lanjut, maka dia akan dirujuk pada doktor sekretari pula, jabatan sekretari. So jabatan sekretari pula akan buat saringan lebih mendalam. So kalau misal kata kami sebagai pegawai psikologi, kami akan buat report. So daripada report tu doktor akan senang lah untuk nak menyiasat lebih dalam. Sampai beberapa sesi pertemuan baru doktor akan determine betul dia ni ada anxiety, dan rawatan dia adakah melalui rawatan CBT saja, Cognitive Behavioural Therapy, ataupun rawatan terapi lain, ataupun mereka ni dia ni perlukan bantuan melalui ubat-ubatan supaya hormon dia, bahan kimia dalam otak dia kembali pulih, kembali normal balik, dan dia mungkin ambil masa 6 bulan, 1 tahun, 2 tahun, bergantung pada badan dia bertindak balas lah pada ubat yang dibekalkan tu. Itu dia punya proses dia. Dan kalaupun dia telah dirujuk ke doktor sekretari sekalipun, kami masih bagi support dari segi kaunseling juga. Sebab kalau seseorang klien tu, bila dia dipesakit kepada doktor sekretari, mungkin doktor akan jumpa dia sebulan sekali. Itu kalau swasta. Kalau yang dekat hospital, kat universiti ataupun hospital kerajaan ni, 2 bulan sekali. Dia bergantung pada keadaan dia. Kalau dia teruk, mungkin sebulan sekali. Kalau doktor baru bagi dia ubat, mungkin 2 minggu sekali. Bagi ubat dulu 2 minggu, datang balik. Ya. Lagi 2 minggu datang balik, doktor tengok macam mana keadaan dia. Doktor akan bagi ubat lagi, tengok sesuai ke tak dan sebagainya. So kami akan jumpa jugalah. Dan peranan keluarga penting kat sini untuk pastikan dia makan ubat dan tidak terlebih ambil ubat. Tidak terlebih Tidak terlebih. Kalau terlebih tu apa jadi? Terlebih apa jadi? Takut overdose dia bahaya. Dia bahaya. Sebab macam dulu saya pernah jumpa ada kes ni orang dewasa lah. Bila dia resah, dia ada anxiety, dia tak boleh duduk. Mundar mandir. Pukul 2 pagi mundar mandir. Tak boleh, dia tak boleh kawal diri dia. Memang tu kes yang macam kena makan ubat. Jadi macam tadi saya kata, okey, bila dah yang tadi dah makan ubat apa semua, kita follow up untuk berapa lama, okey tak, dia dah okey tak. Kalau doktor kata dia dah okey, mungkin doktor akan kurangkan dos, tak akan stop terus. Kurangkan dos sampai badan dia dah okey, boleh stop. Itu sebab kalau mereka yang ada anxiety, kalau doktor bagi ubat, tak boleh stop immediate. Kesan dia akan jadi teruk pada diri dia sendiri, tak boleh berhenti terus dah. Tapi sebenarnya kalau ikut pengalaman saya, antara anxiety dengan depression, anxiety lebih mudah untuk dirawat. Sebab ada anxiety yang kita boleh rawat melalui terapi cara kognitif, penstrukturan kognitif. Kita bantu dia rasionalkan balik dia punya fikiran dia tu, supaya dia tengok, oh sebenarnya tidaklah seteruk yang disangka, tidaklah perkara-perkara buruk yang difikirkan tu sebenarnya tak berlaku pun, hanya berlaku berlega-lega dalam fikiran dia je. Itu kalau anxiety yang peringkat overthinking tu, kita masih boleh bantu dari segi terapi. Dan kalau misal kata dari segi saya sendiri, setakat kemahiran, skill yang saya dah pergi belajar, training apa semua, anxiety yang berkaitan dengan trauma, yang mana saya boleh bantu, saya bantu. Saya buat rawatan terapi. Sebab macam saya sendiri, bila saya jumpa ramai klien kan, yang ada depression, ada anxiety, bila tengok balik, susu galuh balik sejarah hidup dia, memang banyak ada trauma sebalik tu. Jadi sejak daripada tu saya pergi belajar kursus persijilan, sampai saya alhamdulillah saya dah boleh mengajar pula orang lain, dah dapat persijilan untuk jadi trainer pula, untuk mengajar macam mana untuk nak mengatasi trauma, untuk nak sembuh pulih daripada trauma. Dan saya tengok klien saya bila dah buat rawatan trauma tu, dia punya anxiety pun dah berkurang. Sebab apa? Dia faktor yang menyebabkan dia takut tu dah dipulih dah. Jadi dia dah tak takut dah lah dengan apa-apa perkara yang mungkin jadi trigger kepada ketakutan dia tu. Macam tu. Okey, Puan. Salah satu tools yang Puan guna tu adalah essential oil. Okey, apa pendapat Puan? Adakah essential oil ni boleh diterima pakai
okey, untuk seseorang tu tangani anxiety dia? Saya dapat feedback daripada klien saya, dia membantu. Macam contohnya yang ni kan, Sewa Wonders ni kan. Okay. Saya teringat dulu Puan Rita pernah bagi saya yang kecil, sampel. Miniature sampel tu. Saya pernah bagi kat seorang klien perempuan. So bila dia bagi tu, dia mengingatkan dia homesick dekat pelajar luar negara. Dia homesick dekat negara dia tu memang ada banyak bunga-bungaan lah. So bila saya bagi ni, dia bantu dia rasa teringat balik dekat negara dia rasa lebih tenang. Macam tu. So ada juga yang klien saya yang ada masalah anxiety juga. Orang yang ada anxiety ni masalah dia nak tidur malam. Betul. Jadi dia susah nak tidur malam. So betul macam saya pula tahu. dia banyak benda dia fikir ni apa semua tak habis-habis. So saya kata dekat dia, you cuba gunakan lavender ni, pasang dekat diffuser, bagi dia tenang. Ambil kapas, letak sikit, sini sikit, pasang diffuser. So benda tu membantu dia lah. Dan kalau misal kata macam ada juga orang yang anxiety ni, satu cara dia bermeditasi ataupun buat pernafasan dalam, deep breathing. Pernafasan, meditasi, deep breathing lah tadi. Deep breathing, jadi so ini antara soalan yang saya nak tanya ni tadi. Okey, bersambung je kan. So sebenarnya essential oil boleh digunakan dalam proses tu. Contohnya kalau dia nak buat deep breathing kan, dia letak sikit lah dekat hidung ke macam. Jadi dia daripada instead of dia tarik nafas ni, dia letak sesuatu yang wangi dekat diri hidung dia tu, akan bantu menenangkan lagi. Jadi terapi aroma lah. Terapi daripada aroma. Terutamanya sebab kalau kita pilih bahan yang elok lah. Kalau misal kata kalau kita guna bahan yang tak elok, ada banyak bahan kimia, nanti ada masalah kesihatan lain pula. Macam tu. Okey, ini soalan terakhir saya. Last but not least. Berdasarkan pengalaman Puan, apa nasihat terakhir yang Puan boleh berikan kepada wanita di luar sana, yang mungkin sedang berjuang dengan anxiety, tetapi belum tahu bagaimana untuk memulakan langkah pertama mereka untuk mencari bantuan atau perubahan. Apa yang mereka perlu tahu dan buat supaya mereka dapat hadapi cabaran ini dengan lebih baik? Alright. Kepada wanita di luar sana yang mengikuti rancangan ini, siaran ini, satu perkara perlu cik atau perempuan yang ada ni, pertama sekali, jangan abaikan signal-signal yang telah diberikan oleh badan. Kadang-kadang badan kita memberi signal tetapi kita tidak perhatikan. Perhatikan signal. Badan rasa lain macam, pernafasan macam tak okey, tangan menggeletar dan sebagainya. Susahnya nak tidur malam, fikir macam-macam. Semua signal lah. Antara signal. Dan dapatkan, betul ke ni? Dapatkan bantuan. Kalau tak berani, mula-mula cuba dulu buat ujian dekat telefon kan. Ada laman web yang kesihatan punya, tengok macam ada tanda-tanda, terus jumpa dengan doktor. Dia jumpa dengan doktor, saya ada ni lah, saya dah rasa macam ni lama. So doktor akan bantu untuk nak buat penilaian seterusnya. Dan juga sebenarnya kalau ada akses kaunselor, sebenarnya ada wanita yang dia agak terhad, susah dia nak keluar, nak kena minta izin suami dan sebagainya. Mengada-ngada lah awak ni, mengada-ngada lah awak ni, mana ada awak sihat je. Contoh, ada perkhidmatan kaunseling secara online. Asalkan ada sikit kemampuan nak membayar tu, ada perkhidmatan kaunseling online. Ada yang percuma, ada yang berbayar. Macam contoh Kementerian Pembangunan Wanita ada helpline untuk membantu. Untuk sekurang-kurangnya bertanya dahulu untuk nak merancang seterusnya.
Dan kalau misal kata berada terperangkap dalam keluarga, mungkin sebenarnya dalam keluarga kita, contoh suami tak menyokong dan sebagainya, mungkin kita boleh dapatkan bantuan daripada mak kita sendiri, adik-beradik kita sendiri yang dapat akses kepada bantuan tu. Dan kalau misal kata cuba tengok siapa lagi kat sekeliling kita, mungkin kita ada kawan baik yang boleh bantu. Sekurang-kurangnya mungkin kawan kita tu, kita cerita kat kawan kita tu, kawan kita boleh capai bantuan untuk yang lebih profesional pada diri kita lah. Dan kalau misal kata tengok balik gaya hidup kita, kalau misal kata terlalu penat uruskan hal dekat rumah, contohnya jangan cuba untuk jadi superwoman. Betul. Kalau hari ini kau rasa penat, rehat je. Penat, rehat. Biarlah, Kalau apa, baju menimbun melompok sampai bakul-bakul tu, esok dia hari ni buat, esok ada lagi, hari ni buat, ada esok lagi. Kalau ada kemampuan untuk diswastakan, swastakan. Ambil upah servis, lipat baju. Macam-macam servis kan, ni kan ada. Buat apa-apa ikut kemampuan, tidak perlu menjaga hati semua orang. Yang pertama, jaga hati kita sendiri dulu. Cari ketenangan daripada dalam, bukan cari ketenangan daripada pengiktirafan orang di luar, daripada kasih sayang orang kat luar. Kalau kita tak dapat, yang paling penting sekali adalah kita dapatkan kasih sayang daripada Yang Maha Pencipta. Sesungguhnya itu yang kasih sayang yang abadi, cinta abadi kan. Dan apa pun yang berlaku pada diri kita, sakit, sihat, susah, senang, apa semua pun, ingatlah, berdamailah bahawa ini adalah satu helaian daripada bab hidup kita yang kita lalui, dan percayalah ianya tidak untuk selama-lamanya. It shall pass. Okey. Okey. Habis siapa? Okey, alhamdulillah. Okey, syukur alhamdulillah. Rasanya kita dapat banyak daripada sharing Puan Kamaria. Okey. Saya harap sedikit sebanyak sharing daripada Puan Kamaria dapat membantu wanita-wanita di luar sana. Okey, bukan sahaja wanita ya, pendengar-pendengar di luar sana, tentang bahayanya anxiety ni. Okey, dan bagaimana untuk kita tangani. Okey. Sesungguhnya apa yang saya boleh rumuskan, kita kena sayangi diri kita dululah. Okey, kita jangan pedulikan orang lain. Okey, cuba ambil perhatian kepada simptom-simptom yang kita dapat pada tubuh kita. Okey, dan cari jalan penyelesaiannya. Okey, sebab bila dah jadi apa-apa yang buruk semua tu, diri sendiri juga yang akan menerima padahnya lah. Betul. Okey. Okey, so terima kasih Puan Kamaria di atas perkongsian yang sangat menarik dan topik yang sangat menarik juga. Okey, dan kami harap sedikit sebanyak boleh dijadikan satu, orang kata ilmu pengetahuan kepada orang di luar sana. Okey, terima kasih semua. Terima kasih Puan. Sama-sama. Okey. Bye.